Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak share sikit lah berkenaan dengan gout. Kan, ramai orang kena gout. Bulan puasa pun kena gout juga. Kalau ikut logik takkan bulan puasa kena gout kan. Tapi ada juga orang kena. Sebab dia sebenarnya tak kira masa. Tak kira masa nak kena serangan gout ni. Benda ni penyakit gaya hidup lah kita panggil. Bila berlakunya lebihan asid urik, bahasa attack di bahagian lutut ke bawah, yang biasa kita tengok tu yang ditunjukkan di kawasan pangkal ibu jari kan. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Kadang ada orang berdekatan buku lali, dia tak kira. Ada orang kena kat lutut, semua simptom dia sakit yang menyucuk, tekan sakit, ngilu, berdenyut-denyut, panas, sentuh tak boleh. Jadi perlulah dirawat. Pengalaman saya lah, saya pun pernah kena gout. Jadi saya tahu macam mana rasa dia kan, dia punya sakit dia tu. Pengalaman saya yang saya pernah kena teruk tu sekitar tahun, saya ingat 2014 ke awal 2015 ke macam tu. Dia punya serangan dia mengejut. Jadi bila saya kena tu sampai nak berjalan tu mengesot kaki kan, macam orang OKU. Memang sakit lah. Tak boleh pakai kasut, jadi kena pakai slipper. Jadi saya rawat macam mana saya rawat? Sebab time tu saya dah ada ilmu bekam. Jadi saya rawat diri sendiri. Bila dah rawat tu alhamdulillah, esoknya saya dah masuk kerja balik. Nampak powernya ilmu bekam ni lah. Siapa yang ada ilmu ni sebenarnya memang bertuah lah, bagus sangat. Sebab saya pun rawat diri sendiri, saya dah rawat orang lain kan. Jadi manfaatkan ilmu ni, sebarkan kebaikan ilmu ni kepada orang lain. Sebab saya perhatikan ramai yang kena masalah gout ni, dia tak nak mencuba langsung bekam. Saya pun heran kan, kenapa kan sanggup makan painkiller semata-mata, bila sakit makan painkiller. Sebabnya puncanya lebihan asid urik tu masih kat dalam kan. Pergi mana kalau kita makan painkiller kan? Jadi kena keluarkan. Tu yang baginda Nabi SAW suruh kita bekam, keluarkan darah tu. Dan darah tu ada lebihan asid urik. Asid urik ni dia macam jarum halus. Bayangkan lah, ni lapisan kulit kita kan, lapisan kulit. Di bawah ni, dalam darah kita ni ada lapisan kulit ni, epidermis ni, juga salur darah, vena semua tu. Banyaknya, beribu-ribu asid urik yang seperti jarum. Bayangkan jarum halus tu menujah-nujah kita punya kulit ni, bahagian daging dan kulit ni. Tu pasal bila kena sentuh kulit sikit pun dah sakit kan. Nak pakai seluar pun tak boleh, sakit. Kena langsir sakit. So apatah lagi bila kita nak pakai kasut, stokin, pakai kasut, nak pergi kerja dah berdenyut-denyut macam tu, macam mana nak pakai kasut kan. Jadi memang tak boleh. Jadi antara kaedah yang bagus dalam merawat sakit gout ni ialah bekam ketika sakit pun boleh je buat, tapi kena tahu cara dia. Sebab saya dah buat dah, ramai sakit datang masalah gout datang sini, saya rawat lah, alhamdulillah rata-ratanya okey. Dan saya kombinasikan jugalah dengan ubat homeopati yang putih-putih ni kan. Tu sebenarnya lagi cantik. Tu pasal kita kalau boleh tu cegah lah. Tu pasal rasional kenapa kita disuruh buat terapi pencegahan bekam. Jangan tunggu sakit baru nak buat. Jadikan amalan. Macam saya kan, setiap 2 bulan bekam belakang badan, dan tiba masa saya bekam kaki saya. Kalau sakit lutut, saya bekam lutut saya. Itu cara dia. Dan homeopati saya makan. Okey. Banyak punca masalah kena gout ni biasa pemakanan lah salah satu. Contohnya gula putih makan berlebihan. Okey, ke kacang yang berproses, suka sangat makan kacang. Even orang yang orang yang vegetarian pun kena juga gout. Sebab apa? Hari-hari makan kacang dal. So kena balance lah, jangan asyik-asyik kacang dal.
Ini pengalaman saya lah. Apa lagi? Seafood. Ni customer saya kena sendiri. Tiap-tiap minggu dia makan seafood kat Bagan Lalang. Setiap minggu. Dia muda lagi, bawah 30 tahun. Dia tak ada sejarah gout, tapi dia boleh dapat gout. Sebab apa? Tiap-tiap minggu seafood. Akhirnya dia kena attack yang teruk. Terus tak boleh berjalan. Dia datang kat saya buat rawatan. Alhamdulillah dah kurang banyak dah. Nanti buat lagi kali kedua tu, buat lagi dah semakin okey. Lepas tu dah lama tak muncul-muncul dah. Lepas daripada tu dia pun dah trauma, tak nak lagi makan seafood. Bukan tak boleh, tapi jangan berlebihan. Satu lagi, apa lagi, benda-benda yang di luar sana lah yang kita tak perasan. Contoh dalam kicap tu sendiri kan, ada ramuan dia tu, kacang soya, apa lagi, dan sos tu macam bahan pengawet dia tu, penyedap rasa ke, benda tak garam, dalam tu pun ada garam, ada gula, benda-benda macam tu lah sikit-sikit. Benda-benda yang tak perasan, kadang kita minum minuman 3 in 1 tu sama juga, dalam tu pun ada gula kan. Tu pasal benda-benda yang luaran sana yang kita tak perasan, macam burger pun semua ada bahan-bahan dia tu, yang menyebabkan benda ni contribute kepada peningkatan asid urik. Ada yang suka sangat makan organ dalaman, daging-daging merah, ataupun sukalah makan paru ke, hati ke kan, tapi makan berlebihan. Tu pasal kita tak sedar, campur ni makan ni, lama-lama apa berlaku, asid urik tu dah semakin meningkat dan meningkat. Nak pastikan macam mana, tu yang kita akan buat blood test tu. Dari situ kita akan dapat tahu bacaan asid urik kita dah macam mana, dah tinggi. Bila dah tinggi tu, maksudnya ada something yang kita kena perbetulkan lah. Apa yang kita boleh buat, tu lah saya suruh istiqamah, berbekam. Selain pada tu, balas sikit-sikit sekala tu, buatlah fashdu kan. Benda-benda macam ni lah pelaburan kesihatan yang kita kena buat, terapi pencegahan. Ada cara untuk mencegah. Homeopati pun ada juga. Kita dah ada sejarah kena gout, dan kita pun sentiasa je makan hari-hari kan. Jadi kita terdedah untuk sakit gout tu datang balik. Jadi macam homeopati ni, hari ni hari homeopati sedunia 10 April. Pengasas dia dah lahir, masuk hari ni 270 tahun dah. Tarikh pengasas dia Profesor Dr. Samuel Hahnemann daripada Jerman ya. Jadi kita gabunglah kaedah ni. Okey, ada orang tua saya tengok kan dah berpuluh tahun, lebih 10 tahun, belas tahun masalah gout kan. Tapi itulah rata-rata saya perhatikan orang tua-tua ni agak skeptikal nak buat bekam. Apa tak tahulah apa yang fikiran dia fikirkan pasal masalah untuk buat rawatan ni kan. Ni kaedah yang selamat, dia tak ada memudaratkan, dia tak ada nak efek organ ke rosak ke. Jadi buat je, jangan tunggu dah teruk sampai kena gout, nanti naik bunion, topai. Tu maksudnya tu dah stage yang advance tu. Jadi jangan tunggu dah mula bonjol sana, bonjol sini kan, kat kaki, jari tu dah mula bonjol-bonjol. Jangan tunggulah. Bila dah ada macam tu, something wrong dah tu. Jadi kena buat rawatan. Jadi saya kongsi kat sini supaya siapa kalian di luar sana tu agak terbuka fikiran lah untuk buat kaedah rawatan yang saya showkan tadi. Bekam, fashdu, homeopati, dan apa produk lain yang dirasakan bagus lah. Okay. Pelaburan kesihatan yang insyaAllah berbaloi-baloi. Jangan asyik makan kan. Lama-lama tulang datang sakit tu, kena buat terapi pencegahan. Jangan tunggu dah sakit baru nak buat. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum.